5 kebangkitan seorang empati menjadi super impas. Sebelum tu, kalau korang mau follow klik link follow untuk dapatkan banyak informasi yang menarik. Saya Rahma, seorang psikologis dan juga penulis. Super impas tak lahir kuat tau. Dia lahir dari penderitaan yang sunyi. Dia dihancurkan secara perlahan-lahan oleh orang yang dicintai. Mungkin seorang suami ataupun ibu bapa ataupun sanak saudara. Tapi bila dia bangkit, dia dah tak lagi sama. Pertama, dia akan melalui fasa kejutan. Mula dia akan rasa, kenapa dia buat aku macam ni? Aku salah ke? Orang yang seorang impas ni, dia akan mula cuba faham diri sendiri. Masih lagi mengharap, masih lagi sayang, walaupun dihina, diherdik, diperli, bertubi-tubi. Tapi dalam diam jiwa dia dah retak. Kedua, dia melalui fasa kesedaran. Dia mula nampak corak manipulasi. Dia mulai belajar psikologi. Dia mulai belajar istilah gaslighting, manipulation, love bombing, trauma bonding. Dan akhirnya dia sedar, ini semuanya aku alami bukan cinta tapi kawalan. Ketiga, dia mulai fasa penolakan diri. Dia buang kepercayaan lama. Dia berhenti jadi penyelamat orang yang tak peduli dia. Dia letakkan sepadan borders. Walaupun kadang dia menggigil. Seorang anak, you bayangkan, menggigil. Seorang isteri yang sudah lama bertahan dalam hubungan nasi ini, dia akan menghadapi satu situasi yang sangat perit. Dan itu hanyalah permulaan dari kebebasan. Yang keempat ialah fasa pemulihan diri. Dia belajar sayang diri sendiri. Dia belajar cara nak bezakan empati dan juga self-sabotage. Dia tak akan sabotage diri dia lagi. Dan belajar diam, bukan tunduk. Belajar diam bukan lemah, tapi belajar diam untuk mendapatkan kuasa.